Okey. Selamat sejahtera. Kembali ke Dunia Yub. Okey, Yub. Satu persoalan. Tadi kita teruskan lagi pertanyaan kita. Okey. Apa di sebelah Yub sekarang? Nampak panel dia. Okey, sekarang ni kita berada di hadapan switchgear watan tinggi. Dia buatan tinggi. Okey, yang ni kita panggil dia adalah VCB. VCB ni bermaksud penuh dia, ayat penuh dia Vacuum Circuit Breaker. Vacuum circuit breaker. Bahasa Melayu dia Yub. Pemutus liter hampa gas. Hampa gas. Okey. Kalau kita nampak watan tinggi, dia punya sistem dalam dia, inilah keadaan sebenar dia. Rasanya orang-orang awam tidak dibenarkan masuk kecuali ada orang kompetent bersamanya. Bawah pengawasan Yub. Bawah penguasaan orang kompetent, selian orang kompetent, baru boleh akses masuk kat sini. Kalau saja-saja masuk, bukan orang kompeten, tidak dibenarkan masuk. Okey, Yub. Kerana bilik ni bahaya. Yang tadi Yub kita duk sembang pasal kategori chargeman, orang komputer yang menjaga bilik ni, inilah barangnya Yub. Inilah barangnya, betul. Ini barang. Inilah benda yang utama dia akan mengendali. Ya, jadi untuk adik-adik, kakak-kakak, abang-abang tu kalau dia nak ambil kategori, kenapa kategori tu diadakan kategori komputer, chargeman, watan tinggi, level dia BO ke atas. Betul. Macam Yub cakap tadi lah. Ya. BO-2, BO penuh, B1, B4. Inilah benda Inilah yang kena dia jaga. menjaga. Okey, sebagai penjaga bangunan, ya, tapi bukan jaga bangunan, tapi dia menjaga sistem bekalan dalam bangunan. Betul tak? Betul. Ya. Ini adalah nadi utama. Jadi soalan lagi kepada Yub, memang Yub kena jawab lah sebab Yub punya tema kalau dah tanya soalan mesti kena jawab. Betul tak? Ya, betul. Ya, jadi soalan dia Yub, siapakah yang layak untuk ambil chargeman BO ni Yub, untuk menjaga benda ni Yub? Maksudnya siapa yang boleh ambil BO tu, macam mana nak ambil BO tu? Daripada bermulanya daripada mana? Okey. Untuk pengetahuan adik-adik di luar sana, bila yang ada kategori penjaga jentera elektrik, AO, A1, Itu paling bawah tu Yub, ya. itu paling bawah. Lepas tu dia Pergi ke A4, F4, kemudian pergi ke BO. BO. Jadi dia perlu ada komputer level yang minimal dulu masuk dia. Betul. Daripada asas, bawah, basic, AO, dan untuk pengetahuan juga, sampai ke tahap BO sendiri pun, asal pada BO tu sendiri pun diguna pakai lagi. Diguna pakai. Pasal prinsip-prinsip tu ada pada BO, AO tu juga. Cumanya bila kita nampak watan tinggi ni macam kita gayak sikit, goyang nampaknya. Goyang. Padahal banyak pada buat switching. Itu mengeluarkan apa di VCB untuk membuat kerja senggeraan. Jadi bukan setakat menjaga saja, tapi kena ikut prosedur ke? Betul, kena ikut prosedur, tak boleh pakai baju biasa macam ni. Kena memerlukan pakaian PPE khas untuk mengelak kecelakaan flashover. Jadi kalau kita dalam bukan bersedia dalam untuk buat kerja-kerja penyegaran atau kerja-kerja switching, maksudnya kita jasanya masuk untuk buat pemeriksaan saja. Ya, betul. Tidak boleh buka dan disentuh. Tidak boleh dikendalikan peralatan ni. Jadi inilah ukurnya ya. Inilah keadaan sebenar. Sekiranya seseorang itu telah menjadi seorang penjaga jentera elektrik watan tinggi. Watan tinggi. Ya. Adakah Yub satu hari nanti berminat juga kepada chargeman kalau dengar cerita macam ni? Saya berminat sangat. Berminat sangat. Saya berminat. Hari ni berpeluang untuk buat lawatan ke Yub? Hari ini berpeluang dapat rawatan, dapat masuk dalam bilik elektrik ni. Ya. Di bawah pengawasan. Di bawah penguasaan orang kompeten. Okey, itu saja Yub. Itu saja. Ya, terbaik Yub. Yub punya meja saya tadi, macam orang kata tanya soalan macam Yub ni hebat. InsyaAllah Yub akan jawab bila soalan itu ditanya pada Yub. Yub tidak akan Pantas kalau soalan dituju tidak dijawab. Ya, betul. Ya, terima kasih Yub. Sama-sama. Selamat.